Terlebih dahulu saya sangat bersyukur teramat sangat atas program Iftar hari ini bersama dengan anak-anak kebajikan pertubuhan kebajikan Ar-Rahmaniah, iaitu anak-anak angkat Usanitas sendiri yang kita jaga seramai 50 orang. Selain daripada itu, kita bawa juga meraihkan bersama kita ibu-ibu tunggal daripada Usanitas sendiri, Usanitas tapak sendiri. Begitu juga dengan anak-anak mereka kita raihkan juga, dan juga kita bawa sekali warga-warga emas. Warga-warga emas kita raihkan juga bersama OKU, golongan-golongan asnaf dan mualaf. Untuk tahun inilah agak sambutan sangat menggalakkan sehingga 400 tetamu, melebihi 400 tetamu sebenarnya. Jika hendak program ini berlangsung setiap tahun, saya rasa kami perlukan bantuan kewangan, nasihat, advice, teguran, juga bantuan daripada orang ramai begini. Yang kebanyakan ini kami terima daripada yang berhormat dan ahli kerabat daripada Majlis Perundangan Melayu. Begitu juga dengan ahli-ahli kami. Jualan table ini kami beli balik untuk anak-anak yatim, anak-anak yang kita kaja hari ini. Jikalau bantuan begini berterusan, insya-Allah setiap tahun akan kami raihkan seperti ini. Begitu juga kami mohon juga mendapat bantuan untuk Usanita daerah setapak supaya kami dapat melakukan Aidil Adha pula. Saya sarankanlah sebenarnya di mana lagi kita nak infakkan kita punya sedekah, melainkan daripada mereka ini. Sebab itu macam kita jaga anak-anak ini, diorang berniaga itu kita infakkan sedikit keuntungan mereka kepada anak-anak ini. Saya sarankan orang luar, bantulah mereka-mereka yang kurang ada kemampuan untuk menyambut Aidilfitri ini. Terlebih dahulu saya nak ucapkan tahniah kepada Ketua Daerah Setapak Merangkap Setiausaha Agung Serta Malaysia kerana telah menganjurkan program yang begitu mulia, iaitu merangkumi. Tahun ni mereka telah merangkumi hasnaf, iaitu anak yatim, anak ibu tunggal, anak OKU, hasnaf sendiri, pakir dan orgemas. Tapi itulah alhamdulillah dengan penyumbang-penyumbang yang tidak berhenti menyumbang program yang mulia ini. Di samping itu juga bukan saja di daerah setapak, Usanitas Malaysia keseluruhannya mereka menganjurkan program begini, iaitu di negeri Kelantan, negeri Terengganu, negeri Pahang, negeri Melaka dan seterusnya, Perak dan wilayah lah. Itu yang kami rasa ini adalah sumbangan juga kami sebagai NGO dalam bab ekonomi, juga bab sosial dan kebajikan kami utamakan. Kita daripada Usanita daripada memang azalinya kita menganjurkan perkara macam ni. Kita yang terutama yang paling saya rasa amat bertuah, iaitu daerah setapak sendiri, dia telah ambil macam satu rumah, rumah kebajikan Ar-Rahmaniah sebagai rumah anak angkat mereka, dan kita akan praktikkan benda ni ke setiap daerah dan negeri, agar mereka ada satu rumah yang mereka salurkan pada satu tempat. Bukannya macam tiap-tiap tahun kita ambil orang ni, jadi kita tak nampak fokus follow through tu, tak ada. Kalau kita ambil satunya, kita pastikan kedudukan mereka, kebajikan mereka, kan. Di samping buat dalam bulan puasa, bukan saja ni kita akan berterusan. Contohnya lepas ni kita akan buat bulan Ramadan dan kita akan jaga kebajikan mereka. Dan sambil itu kalau mereka pun ada masalah kalau sekolah, kan, kita akan bantu pelajaran mereka, tuition daripada ahli-ahli sendiri yang bagi tuition free kepada itu. Itu kami memang kami amalkan tu, alhamdulillah. Dan kita memang mengharapkan kalau boleh ramai lagi usahawan yang di luar sana menjadi ahli usanita yang terlibat sama dalam program-program yang kami anjurkan.